Bagaimana hukum menukar uang pecahan untuk duit hari raya lebaran, Ustaz? Kalau seandainya menukar duit untuk hari raya, duit raya, apa sini namanya? THR. Kalau nak tukar duit, hukum asalnya tak ada masalah. Kita nak duit baru-baru tak ada masalah. Yang tak dibenarkan itu apabila tukar duit dengan harga yang berbeza. Itu yang tak boleh. Dan ini berlaku di tepi-tepi jalan sekarang cuma. Berlaku di tepi-tepi jalan, di dekat-dekat Pertamina, di jalan-jalan lah, di simpang-simpang. Ada orang tawarkan, ini duit 5,000, ada 100,000, tapi dijualnya 110. Alasannya 10 ini untuk upah. Untuk upah apa? Untuk upah pengambilan. Tak, ini riba je mah. Kalau duit tukaran dengan duit kena seimbang. Apabila berlebih maka riba. Yang beli salah, yang menjual juga salah. Dua-duanya kena. Jangan pula kerana kita nak duit raya ni jemaah, kononnya kan dapat duit raya boleh bagi untuk sedekah, tapi kita dapat dengan cara yang haram. Ini tak dibenarkan. Ini riba, dan riba hukumnya dosa besar. Allah Taala alam bissawab.